Hari ni aku bawa budak-budak ni pergi makan dekat check-in food court. Banyak tau kedai-kedai kat sini. Kali ni pilihan aku pizza kayu api, char kway teow berapi. Kita kena western zurais dan asam pedas claypot. Ni nama dia pizza daging salai. Harga dia RM36. Penuh daging kata ni. Ini bang, daging salai. Lebih 17 jenis pizza ada kat sini. Char kway teow berapi. Berapi tau. Char kway teow seafood mesti mau ada. Kau sap. Wih, sotong dia menyanggut. Udang sotong kerang dan satu pinggan, barulah seafood. Carbonara salmon pun ada. Western pun ada. Pekat bang. Ikan salmon dia. Ni betul masak salmon. Nampak pink-pink lagi dalam dia. Salmon kena dengan carbonara. Menangkap bang. Guys, kau tengok asam pedas. Menggelegak macam ni RM45 siap dengan nasi. Apa yang dekat dalam? Kepala ikan jenahak dengan telur ikan tenggiri. Rasa kuah dulu. Bismillah. Panas. Ikan jenahak dia ni. Bismillah. Telur ikan tenggiri. Food court ni pagi-pagi dah buka tau. 8 pagi hingga 12 malam. Pagi ada juga sarapan. Nak beritahu, depan food court ni ada homestay tau. Kau boleh sewa kat sini. Kontak ni nombor tu. Kenyang. Macam tu je dia belah. Okey geng, ini jalan belakang Hospital Melaka. Itu Hospital Melaka, tu masjid tu kan. Ini dia, check-in food court.